what up guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni kita bawa Suzuki DRZ 400SM guys. Memang mantap. Kita nak main segmen supermoto lah. Kita try SMC 390. Lepas tu kita try like 230. Untuk 399cc ni, untuk displacement sama macam KTM. Daripada segi tag, ya, yang ni pakai air cool. Kalau KTM 390 SMC tu dia pakai LC, liquid cool. Lalu pergi kedai. Sambil tu kita nak mengetes lah motor ni. Dekat power sekarang, power mode dia A. Yeah. Ini power dia betul ngam. Walaupun dia punya horsepower dia tak macam KTM lah. Ni kita terus direct comparison lah. Sebab aku untuk seat height dia ni agak tinggi, tapi still manageable sebab dia narrow je. Hari tu kan masa dia launch dekat Sepang tu aku tak test kan, sebab aku tak bawa helmet. Lepas tu aku rasa macam setakat sikit-sikit punya test ni aku macam malas lah kan. Ini baru test betul. TC off. Untuk tinggi aku 165 boleh, sebab dia punya seat height 890, dia punya seat tu narrow, so tak ada masalah. Cuma dalam jam kena hati-hati sikit lah, macam nak celok kan tepi kereta tu apa. So yes, it's the legendary DRZ 400SM. So Faris maybe dia akan ambil 400S, yang tu off-road edition lah. Tayar depan 21, itu memang terkapai-kapai lah aku. Yang ni masih lagi boleh kereta lah. Kenapa motor ni simple je? Sebab dia nak bagi something yang lasak tau. Dia tak boleh nak terlalu banyak. Jangan bagi tu cukup shifter lah, apalah. So cukup lah benda ni. Harga motor ni dia agak kompetitif. Sebab ramai yang dah keluarkan motor, tapi untuk supermoto daripada Suzuki ni, dia something yang it's a true supermoto lah. Sebab kau tengok kalau dekat sini dia minyak enjin dia tau. Minyak enjin dia dalam frame. Aduh, lambat sangat lah traffic light. Dia pakai air cool. So bila pakai air cool, maintenance dia lebih ni lah. Dan aku nak cakap, motor ni 5 speed je, dia bukan 6 speed. Bagi aku suka lah, sebab motor-motor macam ni kita tak perlukan macam like super high speed tau. Dia kena torque dia. So torque dia dekat every gear tu ada je, hidup je. Tayar yang kita dapat tayar Dunlop lah. Segmen supermoto ni bagi aku 69 300 is a something yang reasonable lah untuk dia punya CC. Kalau CC besar-besar nanti enjin jadi berat, motor pun berat. Cuma penat sikit lah kita nak balancekan diri. Untuk tinggi 165 ni memang jengket sikit lah. Cari divider guys. So dia ada mode dia, mode A, B, C. TC off, tu je. Jangan set, TC kena off. Kenapa TC kena off? Barulah super motard. Kalau nak santai tak payah, tutup je semua. Memang hooligan bike lah. Yang ni baru dapat rasa dia punya berat-berat dia tu. Supermoto mat. Nama pun supermoto tu. Kenalah berat-berat sikit. Kalau nak naik divider ni tak ada masalah. Kalau nak cerita pasal dia punya service interval is 6,000. Nanti kita akan test top speed berapa motor ni.
motor guys. Aku tak suka area sini sebab banyak sangat tau orang-orang belik-belik gitu. So cantik lah colour biru dia ni. Suzuki ni dia banyak colour tau. Tapi colour biru-biru dia, colour corporate dia biru lah. Tapi yang warna-warna macam ni something yang biru dia macam grey-grey. Dia bukan biru, biru-grey tu. Sekarang nak masuk highway. Boring lah lalu kesah. Drop block ke? Malam ni kita tahu kalau Suzuki dia ada clutch assist tu. So bila clutch assist ni kita dalam jam pun just main throttle betul lah, just main throttle, tak payah main clutch sangat. Okay cun. Pergi motor pun ringan 130 je, 134 je dia punya apa kata dia punya height, weight, dia punya weight. Jangan silap masuk masuk terlalu smart LED ngam lampu projector memang handsome. Sebab dia lengkap lah semua benda. Dia bukanlah macam kosong-kosong punya motor. Kena lah dengan harga dia sini bagi aku. Sebab kalau nak compare price to price apa semua kan,
traffic light. Yang penting kita cari divider. So kita dah sampai kedai pagi ni. Alright, Jun. Okay, so macam biasa, settle for the content, then kita nak pergi makan.